Yang ni suasana ruang tamu ni sebelum bertukar rupa, dan yang ni rupa yang sekarang. Masa datang raya hari tu, Kak Long kata dia kenal sangat dengan dinding papan yang ada kat area dapur ni. Jadi Kak Long minta pasangkan papan dekat area ruang tamu ni supaya suasana tu nampak berbeza dari sebelumnya. Tujuan utama sebenarnya nak tutup dinding rumah ni yang tak diplaster. Disebabkan dinding ni guna batu blok yang lebar-lebar jenis perui tu, jadi agak mencabar jugalah untuk lekatkan tertulang. Makan masa sikit, tapi bila dah siap pasang tertulang, kerja-kerja yang lain pun dah jadi mudah. Kena bersegera juga buat kerja ni sebab esok ni dah nak raya haji dah. Jadi sementara si bujang ni pasang papan dekat tempat lain-lain, mana area yang dah siap tu dah bolehlah dicat. Plaster ceiling ni tak sampai ke tepi, jadi area ni nampak lubang tau. Sebelum ni tuan rumah tutuplah dengan hiasan daun-daun ni. Kali ni kita tutup guna papan supaya nampak lebih kemas. Yang ni bakul tuan rumah, jadi suami buatkan lampu untuk tempat ni. Kira jimatlah sikit, tak payah nak beli-beli dah. Walaupun cuaca hujan dah mengundang kemalasan. Tapi Alhamdulillah, siap juga pemasangan wall papan sebagaimana yang dipinta. Kita pun tumpanglah seronok, tolong-tolong kemas sikit mana yang mampu. Bila suasana ni dah bertukar, secara tak langsung part finishing ni dia dah jadi ibarat macam terapi tau. Walaupun penat tapi bahagia tu lain macam. Kita imbas semula rupa tempat ni yang sebelum, dan Alhamdulillah macam ni suasana ruang tamu ni yang sekarang. Kira sesuai lah dengan angan-angan tuan rumah, nak ruang tamu ni nampak ada unsur klasik meskipun dengan padanan perabot dan hiasan yang agak moden. Sebenarnya yang ini job untuk anak bujang yang bongsu. Mama sekadar datang pantau dan bantu mana yang mampu. Banyak lagi kerja yang menyusul. Mudah-mudahan kerja seterusnya nanti akan lebih kemas lagi dari yang sebelumnya. Kepada tuan rumah, terima kasih atas kepercayaan yang diberi.